Kampung Padang Balang, Kampung Wagasing. Ha tu 2 menega skrin. Pakistan ke apa tak tahulah. Ni belakang Pecawang ni. Beranyuk-anyuk membiak. Aku tak kata macam babi macam mana. Membiak beranyuk-anyuk subuh sungguh. Ni tak tahu, tak pasti ni. Tanah kerajaan ke, tanah hak persendirian ke tak tahu. Tepi ni tepi sungai tau. Ni membiak pokok pendatang ni membiak apa yang tak ada di sini serba-serbi. Ni tampung rumah dah boleh duduk dah. Sekolah pun ada. Tapi lah ni start isu ni panas. Depa tutup sekolah tu dalam seminggu 2 ni depa tutup sekolah, tak ada budak-budak sekolah untuk pendatang. Ni lori tak lori serba-serbi, kilang besi tak kilang besi, kedai besi tak kedai besi. Apa yang tak ada tahun ni, kawas tak kawas, kereta berbiji-biji, lori highlight apa serba-serbi. Ni semua puak-puak pendatang. Dalam Kampung Padang Balang ni bukan setakat puak hanyut je. Pendatang dari pelbagai negara duduk berkelompok kat dalam ni, duduk beranak pinak kat dalam ni. Ni kat mana? Kampung Padang Balang. Dari sana senter, dari hujung tu KLTS, KL Traders. Kampung ni terus